Era digital abad ke-21, bahan bantu mengajar konvensional yang bersifat satu hala seringkali berdepan cabaran besar untuk mengekalkan fokus dan motivasi kognitif pelajar. Memahami konsep yang abstrak dan kompleks melalui teks bercetak yang kaku menghadkan daya visualisasi serta imajinasi mereka. Persoalannya, bagaimanakah kita mentransformasikan bahan pengajaran konvensional ini menjadi satu ekosistem VR yang hidup, pintar dan berpusatkan pelajar? Memperkenalkan e-Educate, transformasi pembelajaran melalui galeri maya interaktif. Dibangunkan oleh Parisan Penyelidik Berdedikasi, e-Educate bertindak sebagai jambatan digital yang menukarkan kaedah pengajaran pasif kepada sebuah platform galeri maya 3 dimensi untuk mewujudkan pengalaman pembelajaran VR yang serba pintar. Melalui integrasi elemen visual, multimedia dan automasi digital, inovasi hybrid ini memfokuskan kepada 4 objektif utama. Memudahkan kefahaman konsep sukar melalui visualisasi VR 3D, meningkatkan minat melalui elemen didik hibur digital, memastikan penjajaran kurikulum standard serta menyediakan modul latihan praktikal dengan maklum balas segera. Jadi, mari kita teliti keupayaan teras reka bentuk teknologi e-Educate. Pertama, galeri maya VR 3D dan multimedia mengubah kandungan teks buku kepada persekitaran interaktif berbentuk 3D imersif, digabungkan dengan video dan animasi berkualiti untuk menjelaskan konsep dengan lebih mudah. Kedua, integrasi AI, nadi sistem pintar. e-Educate menyokong pembelajaran adaptif dan pengalaman yang diperibadikan personalized learning dengan integrasi ejen pintar seperti AI Virtual Tutor. Sistem VR ini mampu memberikan bimbingan interaktif secara automasi tanpa kebergantungan fizikal kepada guru. Ketiga, latihan interaktif dan maklum balas segera. Berbeza dengan latihan kertas konvensional, kuis interaktif di dalam galeri VR ini diprogramkan untuk memberikan maklum balas serta-merta bagi memproses pembetulan konsep pelajar secara real time. Keempat, Content Management System CMS dan pemetaan kurikulum. Sistem ini dilengkapi dengan gerbang CMS yang fleksibel, memberi kuasa kepada guru untuk menyusun, mengemaskini dan menyelaraskan kandungan digital serta standard kurikulum semasa. Keberkesanan transformasi konvensional ke platform VR e-Educate ini telah dibuktikan secara empirikal melalui kajian yang diterbitkan dalam jurnal akademik. Data ujian pra dan ujian pos merekodkan lonjakan prestasi akademik yang amat signifikan dalam kalangan pelajar selepas beralih kepada sistem VR ini. Seterusnya, data soal selidik keberkesanan menunjukkan skor tertinggi sangat setuju terhadap impak navigasi VR e-Educate dalam merangsang fokus optimum, kefahaman mendalam dan penglibatan aktif, sekaligus membuktikan kesahan validiti sistem ini dapat menggantikan BBM tradisional. e-Educate membawa manfaat besar dari sudut pembelajaran kendiri, self-paced learning dan penguasaan literasi digital pelajar. Dari aspek kelestarian, sistem VR ini secara drastik mengurangkan kos operasi dan kebergantungan kepada bahan cetak fizikal. Inovasi ini mempunyai potensi komersial yang luas dalam industri e-detach kerana sifatnya yang subjek agnostik, mudah diadaptasi untuk pelbagai subjek sekolah mahupun universiti. Nilai impak tinggi komersial ini telah terbukti menerusi pencapaian pingat emas di Hari Penyelidikan dan Inovasi FBK 2024 serta pingat gangsa di International Educational Design Games Invention and Innovation 2024. Secara kesimpulannya, e-Educate telah berjaya merevolusikan bahan bantu mengajar konvensional kepada gerbang masa hadapan yang memformulasikan teknologi imersif VR 3D.
kecerdasan buatan dan pedagogi digital menjadi satu acuan sistem pintar yang inklusif. Ayuh bersama kami memacu transformasi pendidikan digital yang dinamik. Imbas kod QR yang tertera untuk merasai sendiri pengalaman e-Educate. Sekian, terima kasih.